Saya dapat satu soalan. Boleh ke seorang narsis tu berubah? Sebelum tu kalau korang nak tahu, belum klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Jawapannya, ya boleh berubah tapi sangat jarang. Dan ini 3 sebab. Pertama, mereka ni tak rasa mereka ada masalah. Orang lain yang dia kata ada masalah. Dia orang ni tak ada masalah. Mereka percaya bahawa semua orang salah kecuali diorang. Kalau kita tak boleh tengok diri sendiri sebagai punca, mereka takkan cari bantuan, apa lagi berubah. Mereka pandai berubah sementara tau, berpura-pura berubah. Aku nak berubah, aku minta maaf, aku tak buat lagi. Tapi itu hanya untuk kawal korang je. Mereka boleh minta maaf, boleh berpura-pura bersikap baik sementara. Tapi hanya untuk buat korang stay dalam kawalan mereka. Lepas tu mereka akan bulang balik corak yang sama. Sakiti hati korang. Perli, hina, maki, gaslighting. Sebab niat dia bukannya keinsafan pun. Tak ikhlas. Tapi sebenarnya orang nak kawalan. Nombor 3. Mereka hanya berubah bila kita hilang. Kita hilang ataupun mereka hilang sesuatu yang besar. Contohnya pasangan tu meninggalkan mereka, anak tu tinggalkan mereka, anak menjauhi mereka atau reputasi mereka tercalar. Semua dah tahu taktik narsis ni. Tapi walaupun ada yang sedar, proses perubahan tu panjang yang sangat menyakitkan dan sangat jarang mereka sanggup lalui. Boleh ke narsis berubah? Secara teori dan realitinya, janganlah sampai tunggu diorang berubah untuk selamatkan diri korang. Kadang yang perlu berubah ialah jarak dan mereka. Kalau korang ada mengalami simptom-simptom anxiety dan depresi, saya ada buat kursus untuk pemulihan secara semula. Jadi, klik link bio.